Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nak Adi Barizadi binti Muhammad Rizal. Saya Nak Aina Fatihah. Kami berdua dari Fakulti Farmasi semester 5. Kami ingin melakukan kajian tentang antioksidan terhadap 4 jenis madu kelulut. Spesies kelulut tempatan. Ini ialah inilah kita tengah collect sekarang ni adalah madu kelulut spesies Gastra ataupun nama tempatan dia bunga kangkung. Bunga kangkung. Okey, kat sini nak tunjuk. tunjuk. Sini dia banyak-banyak ini adalah pot dia. Ada pot dia, okey betul. Dan dalam pot ni akan ada madu yang kita akan collect daripada sini. Okey. So yang warna kuning-kuning ni adalah dia bunga. Bee pollen. Bee pollen dia. Bahasa Melayunya roti lebah. Bahasa Melayu the bee pollen ataupun dalam bahasa Melayu dia roti lebah. Okey. Betul. Benda ni boleh kita boleh makan. Boleh makan. Tinggi antioksidan. Okey, kita tengok tone warna. Ini kalau warna macam ni bee pollen, bibiri. Kalau hitam macam ni ialah kantung madu. Tu beza dia. Dan kat tengah ni ialah telur dia. Telur dia. Okey, teruskan. Okey. Kepada sesiapa yang ingin membeli madu kelulut asli boleh hubungi saya di 0132435354 lokasi Puncak Alam. Masa mula tinggi antioksidan. Rasa setengah tapai nak boleh try nak. Betul. Dia proses penapaian. Rasa tapai. Boleh makan ke? Kalau rasa tak boleh makan